Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat pengak buah cempedak. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita masuk ke santan segar. Ni saya beli santan segar banyak ni, dalam RM3 ni deh. Kita akan guna santan segar lah untuk buat pengak ni. Sebab santan segar ni dia lagi sedap, dia lagi berlemuk. Lepas tu ni kita ada daun pandan dalam 2 helai. Lepas tu kita ada nise kerek. Ni rupa nise ni deh. Ataupun kalau belah luar panggil kat gula Melaka lah. Ni saya masuk 1 keping. Sebabnya buah cempedak kita ni dia terlalu manis rasa dia. Jadi orang kata tak kena banyak lah gula tu untuk kita masuk ke deh. Cukup 1 keping nise tadi dia dah rasa manis. Ni saya ada buah cempedak. Ni kita akan masuk ke sekali lah. Sebabnya kita tak masak pengak kita ni terlalu lama sangat. Jadi kita masuk semua dah behel-behel ni deh. Ni kita kata nampak dia dah menglegak, kita kena selalu kacau lah. Sebabnya kita takut santan kita tu dia pecah minyak, dia berketul. Bila santan berketul, makan pengak ni dia tidak sedap. Dia jadi berketul, dia memang tak sedap lah kalau kita makan ni deh. Ya tu kita kena selalu kacau. Kalau boleh jangan guna api yang besar lah. Guna api kata sederhana lah gitulah deh. Lepas tu saya nak masak lagi siapa kata nise ataupun gula Melaka kita tu dia betul-betul hacur. Saya beli buah cempedak ni harga dia RM12 1 kilo. Saya beli 2 kilo lebih, dekat dengan RM30. Memang agak mahal lah kata buah cempedak sekarang ni harga dia ni deh. Ni saya nak letak garam. Kalau tak letak garam memang tak naik rasa dia. Sebabnya rasa manis saja mana sedap ke. Jadi kena letak garam biar naik rasa lemak santan tu. Ni kita kacau ni. Kata hampir-hampir masak dah lah ni. Ni nampak tak? Ia bertukar warna dah daripada putih tadi. Dia jadi warna kata warna nise dah. Warna gelap dah deh. Kalau awak tak warna gelap gini, awak hanya letak gula pasir biasa saja. Tapi kalau kita letak nise ni memang sangat-sangat sedap lah. Sebab dia rasa lemak nise tu, lemak gula Melaka tu dia tak sama macam gula pasir biasa dah. Bila masak dah tu saya nak tunjuk cara kita nak tanak beras pulut ataupun masak beras pulut kita ni. Sukat teh air dia ni hanya 1 ruah jari kita sahaja. Kalau masak nasi dia mungkin 2 ruah jari ke. Kalau nak beras pulut ni 1 ruah jari. Lepas tu kita kena masak guna api yang paling-paling perlahan. Ni saya nak tunjuk beras pulut yang saya guna. Beras pulut Cak Ansemah ni dah. Sebabnya saya takut jugalah kalau orang lain tu guna beras pulut Cak lain, dia takut suka teh air tu dia tidak sama. Ni kita nak masak siapa dia betul-betul masak lah dah beras pulut kita ni. Ni sekali-sekala kita tengok. Kita tengok. Lepas tu kita kena kacau bagi dia sebati. Sebab kita takut bahagian atas tu dia ada yang tak masak lagi dah. Jadi kita kacau bagi dia sebati. Lepas tu kita masak semula. Kita api tu memang guna api paling-paling perlahan. Boleh paling perlahan. Kalau guna api besar memang hangit lah. Sebabnya beras pulut ni dia cepat hangit. Lepas tu kita gunakan air sikit. Ni nampak tak? Pulut kita ni sudah pun masak. Ni hasil dia macam lebih kurang kita kukuh. Nampak tak? Berkilat apa semua. Padahal kita tanak macam masak nasi je. Tapi hasil dia tu tidaklah lembek. Kata macam bubur tidak. Memang sedap. Saya sukalah beras pulut Cak Ansemah tu. Sebabnya senang nak masak. Dia tidak cerewet beras pulut tu dah. Ni kita letak pulut. Lepas tu kita ambil pengak cempedak kita yang kita buat tadi. Bau dia memang sangat-sangat wangi. Bau cempedak dengan santan tu memang sedap sungguh lah bau dia. Ni saya buat ni sebabnya saya sangat-sangat teliu. Pok saudara saya di Patani, Thailand. Dia kata tawasak. Tawasak tunjuk gambar makan pengak buah cempedak dengan pulut gini. Jadi itulah saya teliu tu saya buat deh. Memang sangat-sangat sedap. Sebelum ni kita buat pengak naka. Tapi hari ni buat pengak cempedak. Dia lagi sedap daripada pengak naka. Yang mana belum pernah try tu, belum pernah cuba, bolehlah cuba buat. Ni kalau tak ada buah cempedak guna pisang pun boleh. Saya pernah ada ajar juga. Buat pengak pisang makan dengan pulut gini.
Janji kata ada pulut. Memang sedap lah makan ni deh. Anak saya dia makan ke siapa kata akak ibu jari. Sedap doh. Sedap sungguh-sungguh lah tu deh. Lepas ni yang mana suka makan cempedak goreng, terawuk buat macam cara saya tunjuk ni. Memang sedap deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.